saya melihat saya pernah buat statement bahawa negara Indonesia adalah negara yang paling kolonial. Sebab nama Indonesia itu lahir di Pulau Pinang yang dicetuskan oleh R.J. Logan, seorang peguam di Pulau Pinang tahun 1860-an. Pada masa itu Logan sedang memfikirkan apakah nama-nama yang nak diberikan kepada rantau ini. Jadi Logan telah menyenaraikan beberapa kemungkinan. Asianisia, ASEAN telah ada lama. Asianisia, Indonesia, Melayunesia. Jadi semua nama-nama ini telah dicetuskan oleh kita kata kolonial. Tapi ya, Logan ni dia bukan pribumi, tapi dia telah mempribumikan dirinya di kawasan dan pada zaman itu. Dan akhirnya Sumpah Pemuda tahun 1927-28 mereka telah menggunakan nama Indonesia, pulau-pulau India. Jadi itu maksudnya penamaan itu datang dari luar. Sama juga macam Malaysia. Nama Malaysia sebenarnya wujud dalam nama Malaysia dalam peta-peta Perancis dan peta-peta Itali abad yang ke-17. Ada yang kata abad 1800, tapi itu lebih awal lagi sebenarnya. Peta Perancis dan peta Itali disebut Malaysia, bermaksud Malaysia, pulau-pulau Melayu. Maksud dia pada masa itu bukanlah zaman imperialisme, kolonialisme, tapi zaman di mana petualang-petualang daripada Eropah telah datang dan mereka telah mengkaji rantau ini dan kemudian Polinesia. Jadi istilah-istilah itu bukan istilah internal, tapi istilah yang digunakan oleh orang luar.